Hai, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Kak Fiza. Okey. Rasa macam mana lepas treatment? Ikan ni sebenarnya ikan daripada 2 bulan, sekarang dah berapa bulan lah. Sebenarnya sebelum ikan berkahwin lagi ikan dah memang dah penat, dan ikan memang perlukan massage, tapi kita tak kesempatan. Jadi ikan ada reception dekat KL, pergi Langkawi Kedah. Bila Kedah ni ikan dapat mesej daripada Kak Fiza yang kata untuk datang visit ke spa. Ikan pun memang tanpa rasa macam orang kata teragak-agak, sebab saya pun memang perlukan massage, perlukan orang kata mandi bunga, rehatkan diri. Jadi hari ni Ikan datang ke Aura Spa. Best sangat treatment kat sini. First, urutan daripada Kak Fiza memang the best. Memang Ikan tak pernah rasa urutan tradisional yang macam tu. Biasanya kita pergi ke, orang kata pergi ke spa, dia hanyalah massage kita yang basic je. Tapi ni memang dekat sini Aura Spa, dia orang tahu mana part yang urat kita tersimpul, orang kata mana part badan kita yang ada angin. Jadi selepas Ikan buat urutan tu, saya mandi bunga pula, nak tambah lagi seri. Tadi buat bertangas kan? Best tak Ikan buat bertangas? juga. Lepas tu akak Tungku perut, tungku buang-buang angin tu. Lepas tu saya ada mandi sintok. Yang first time seumur hidup saya tak pernah mandi sintok. Yang tanggas Sintok pula, dah limau. tanggas pula sebelum ni tanggas Ika pernah cuba. Tapi tanggas tu dia orang menggunakan herba-herba yang kering. Tapi yang ni dekat Aura Spa mereka menggunakan Fresh. yang fresh punya, maknanya limau fresh, bunga cengkeh fresh, semua benda fresh. Lepas tu Ika mandi bunga. Lepas mandi bunga yang Ika tak pernah buat juga, only dekat Aura Spa. Dia macam food spa tapi menggunakan lilin. Itu para face wax. Oh, okay. Now saya tahu. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Kami tim Aura Spa and Wellness Citra mendoakan supaya Puan dan suami kekal bahagia sampai ke jannah dan lancar segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa main selalu tau. Mestilah balik Kedah main servis kat sini kita masuk-masuk tadi dah disambutkan dekat bawah tu. Plus. Lepas tu dekat sini semua benda ada. Bukannya macam Ika buat urutan tadi, mandi bunga semua, kita ada manicure, pedicure, ada facial, ada gunting rambut, semua. Just bagi tahu je you guys nak apa. And then orang-orang Kedah, kalau siapa-siapa yang nak cari spa untuk pamper diri, pada suami-suami pula kalau nak bini tu cantik, silalah bawa ke Aura Spa. Okay? Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Thank you.